Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap peralihan kepimpinan dari kepimpinan yang lain, Kelab Taha bertanggungjawab untuk memberi penghargaan sebagai tanda terima kasih dan mengenang jasa kepada jawatan kuasa organisasi yang sebelum ini. Untuk tahun ini, Majlis Penghargaan dan Farewell Jiwah dilangsungkan oleh Kepimpinan 24-25 untuk mengenang jasa Kepimpinan 24-25. Penghargaan ini diberikan kepada Barisan Kepimpinan 24-25 dan Friend of Taha. Anugerah ini merupakan pertandingan dalaman yang melibatkan ahli, barisan kepimpinan serta Friend of Taha, dan pemilihan pemenang dibuat berdasarkan undian. Anugerah ini dibahagikan kepada beberapa kategori, antaranya ialah anugerah ahli terbaik, anugerah junior Friend of Taha terbaik dan anugerah kepimpinan terbaik. Dan istimewanya Special Award adalah untuk menobatkan program terbaik, The Best Program Leader, yang dipilih melalui program-program yang ada di bawah Kelab Taha. Dan anugerah MVP iaitu Most Valuable Person bagi seorang insan yang memberikan komitmen yang sangat dedikasi sepanjang kepimpinan. Saya selaku Expo Komunikasi Strategik Kelab Taha bagi sesi 25-26 ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih atas segala jasa, bakti serta komitmen yang telah dicurahkan oleh Barisan Kepimpinan FOT dan ahli pada sesi 24-25. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Barisan Kepimpinan FOT dan ahli baru sesi 25-26. Semoga amanah dan tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi, integriti dan semangat kerjasama. Sekian, Assalamualaikum.